Earbud Transformer original license daripada Hasbro. Seriously rare guys. Korang tengok lah ni guys. Uish, lawa gila babe dia punya design kotak dia. Dan dia memang original guys. Dan di-license oleh Hasbro. Jom kita tengok sikit dekat bahagian dalam. Korang tengok lah ni. Sebiji macam design yang ada dekat Monster. Uish, nampak warna kuning dia tu. Lawa gila daripada luar pun. Cantik guys. Dan korang tengok ni ada plastik. Plastik dia ni kita buka dulu. Dekat belakang pun ada plastik juga. Jom layan kecantikan earbud ni. Korang tengok lah tu. Uish, memang rare, memang cantik gila kat bahagian belakang ni pun. Autobot resistant. Uish, memang lawa gila babe. Korang tengok lah tu. Okay, jom kita keluarkan earbud dia. Dia jenis yang tak ada getah guys. Memang lawa gila korang tengok dekat atas ni dia ada tulisan Transformer Bumblebee tapi dia terlampau terang guys. Nampak? So dia punya kecerahan dia tu memang cerah, memang nice gila lah. Okay, selain tu dia juga ada bagi satu user manual dan satu USB cable. Dia punya design agak berat guys. So dia memang ada campur metal. Okay, so jom kita test. Okay, dia ada power on dan pairing dia ada bunyi. Aku punya expectation dengan earbud ni memang tinggi guys. Alright, full volume dia memang kuat. Okay, but bass pun aku rasa dia ada bass yang sedap dan ada treble yang cantik. So rasanya antara bass dan treble dia memang balance lah untuk earbud ni. Not bad untuk buat dengar lagu. Dan yang best lagi, dia juga ada gaming mode. So kita tekan je 2 saat, dia akan tukar kepada game mode. Dan korang tahu tak, latency untuk main game dia adalah 50 millisecond je, rendah gila. Dan yang paling best, setelah kita test dia punya mic, korang boleh tengok dekat sini, mic dia pun jelas. So jom korang dengar sendiri dia punya bunyi mic. Sekarang kita sedang test mic daripada earbud Transformer Bumblebee dan dia sekarang berada di telinga. Jelas babe, jelas, kuat dan tak ada noise. Berbaloi lah guys, design dia pun cantik. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.